untuk dihubungi dalam chat box. Itu yang pertama. So saya mengalu-alukan sebarang bentuk kerjasama dalam kita memanfaatkan teknologi termaju datangnya daripada negara Jepun, dan insya-Allah di bawah sesi dan komitmen ini dapatlah sama-sama kita teroka penggunaannya, maksimalkan manfaatnya supaya data radar ini memberi kelebihan terutama dalam memperkasakan kesapsagaan menghadapi bencana, terutamanya yang berasaskan air lah, dalam konteks ni banjir khususnya. Yang kedua, pada saya mengambil kesempatan hari ini di bulan Ramadan, bulan baik ini, saya juga berhasrat untuk memanjangkan jemputan kerjasama memandangkan tahun ini tahun ke-10 penubuhan di PPC. Hampir 10 tahun dah kami bersama dengan tuan-tuan puan-puan, dan insya-Allah untuk perjalanan 5 tahun ke hadapan 2025 dan 2030 dan juga pasca Sendai 2030 sehingga 2045, kami amat mengalu-alukan sebarang bentuk kerjasama baru untuk meneroka teknologi termaju dan pada masa yang sama kita boleh memastikan kerjasama kita dengan pihak agensi-agensi kerajaan, khususnya di peringkat persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk memanfaatkan hasil-hasil kajian yang dijalankan oleh pihak universiti, pihak akademik, dan menterjemahkan hasil kajian tu kepada sesuatu yang memberi manfaat langsung kepada pengurus bencana, kepada practitioner, pengurus professionals yang memanfaatkan hasil kajian, hasil data ini kepada sesuatu yang memberi pesan langsung kepada masyarakat yang rentan. So dua perkara saya tinggalkan tuan-tuan puan-puan, tahniah kepada pihak DPPC urus setia jawatan webinar series ini. Terima kasih kepada Dr. Noradila yang sentiasa aktif menyokong bukan hanya instalasi alat tersebut tapi juga kelangsungan kemampanan penggunaan alat tersebut. Sekali lagi saya bagi pihak DPPC ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan sama-sama kita manfaatkan di bulan baik ini insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam dan terima kasih Dr. Kamarul. Okey, baiklah, sebelum kita meneruskan acara kita, saya nak buat sedikit housekeeping lah. Memohon semua para peserta untuk mematikan mikrofon semasa sesi sedang berlangsung. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, boleh tulis di ruang chat dan saya akan bacakan di akhir sesi nanti. Okey, webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook rasmi DPPC. Okey, dan tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Dr. Fauziana untuk memulakan pembincangan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada moderator pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada DPPC MJIT UTM kerana menjemput saya sebagai wakil Jabatan Metro Malaysia dalam membentangkan webinar pada petang ini. Jadi saya akan memulakan pembentangan pada petang ini. Seperti yang sedia maklum, kita membincangkan berkenaan kepentingan data radar dalam kesiapsiagaan bencana. Tapi saya terlebih dahulu memohon maaf lah sebab saya punya presentation ni in English. Tapi saya boleh campur lah mix in English and bahasa Melayu minta maaf ini adalah outline yang akan saya bentangkan pada petang ini. Yang pertama adalah introduction berkenaan radar di Malaysia dan operation dan teknologi.
utilization and application dan juga nowcasting. Okey, seperti yang tuan-puan sedia maklum, kita sebenarnya di Malaysia ada mengalami 4 jenis musim lah, dan kita ada mengalami musim intermonsoon yang berlaku pada waktu April, musim barat daya iaitu southwest monsoon yang berlaku pada Mei hingga September, dan intermonsoon yang berlaku pada Oktober, dan juga northeast monsoon yang berlaku pada November hingga Mac. Okey, pada hari ini juga sudah ni tamatnya northeast monsoon dan sudah berlakunya permulaan daripada intermonsoon. So jadi kalau kita lihat pada intermonsoon ni, intermonsoon ni kebanyakannya berlakunya ialah thunderstorm pada waktu petang, heavy rain, wind gusting, angin kencang, lightning, kadang-kadang juga berlaku water spot, land spot dan juga hujan batu. Manakala bagi southwest monsoon, kebanyakannya kawasan di peninsula dan juga di Sarawak mengalami stable atmosphere dan juga kering lah. Kebanyakannya akan berlakunya drought, kemarau dan juga haze. Tapi pada waktu awal pagi, selalunya akan berlakunya squall line lah yang berlaku di pantai di Melaka ni lah, Melaka, Strait of Melaka ni ya. Manakala pada waktu intermonsoon, sama juga seperti waktu April, kita juga akan mengalami seperti thunderstorm, angin kencang dan juga water spot. Jadi mana kita boleh lihat kebanyakan baju kilat dan juga pokok yang tumbang, biasanya punya atap-atap yang terbang lah. Manakala northeast monsoon, kita baru sahaja lepas musim timur laut, di mana kita boleh lihat ada banjir monsoon lah, dan juga strong wind dan juga rough sea lah. Kebanyakannya berlaku di pantai timur, semenanjung Malaysia dan juga Sarawak. Okey, untuk makluman tuan-tuan, ini adalah sejarah radar yang berlaku lah, yang kami bina pada waktu dahulu lah. Kalau kita lihat pada tahun 1993 hingga 1988, kita pada mulanya adalah conventional radar. Maksudnya conventional radar ni, image radar ni, dia punya warna hitam putih saja. So jadi kita tak tahu dia punya intensity lah. Maksudnya dia punya color tu kita tak tahu. Kita just tahu ada dekat lokasi tu kita ada tahu hujan saja, tapi kita tak tahu intensity berapa. So that's why kita upgrade lah integrated radar network ni, kita buat kompositkan pada tahun 1995 dan kita upgrade pada single pole radar lah, pada KLA, Bintulu, Sandakan, Alustar, dan teknologi radar ni semakin lama semakin berkembang. So sebelum ni kita ada conventional radar, kita upgrade kepada Doppler radar. Doppler radar maksudnya kita ada tahulah velocity, maksudnya kelajuan dan juga motion lah bagi ekor hujan, sesuatu hujan tu. Kita boleh lihat kat sini kita ada 12 radar lah, dari Kota Baru, Subang, Kuantan dari sehingga ke Alustar lah, di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Teknologi radar ni pun akan semakin lama berkembang. So kita boleh lihat pada waktu kini kita menaik taraf radar kepada dual polarization radar. Untuk makluman, dual polarization radar ini lebih tepatlah daripada existing lah single polarization radar dan juga conventional radar. So kita boleh lihat pada waktu kini kita ada 19-20 radar lah. Yang mana 12 S-band, 4 C-band dan juga 3 X-band. Kalau tuan-tuan lihat, kita sebenarnya di Malaysia sebenarnya kita sudah kesimpulan ni kita sudah cover kepada satu Malaysia lah. Di mana kita lihat peninsula Malaysia ni kita boleh cover daripada utara sampailah juga selatan. Manakala di Sabah dan Sarawak ni kita boleh cover daripada Kuching ni sampailah kepada Sandakan dan juga Tawau. So kita lihat ini adalah menara-menara radar di stesen-stesen yang ada 19 stesen radar inilah. Kita lihat yang baru inilah Rompin, Marang, Kuala Bula dan Sibu dan juga Tawau ni adalah radar yang barulah. Yang lain ni semua ada radar yang kita upgrading, kita naik taraf kepada dual polarization radar. Manakala yang ini ada Kuala Krai, Temerloh dan Cayman Highland adalah radar X-band. Manakala yang ini adalah radar S-band. So berbeza lah, X-band radar
dia punya coverage untuk pencerapan adalah lebih kecil, lebih kurang dalam 80 hingga 100 km sahaja. Manakala untuk radar yang S-band dan juga C-band radar ni, ya dia boleh cover sehingga 300 km, lebih jarak dia lagi besar lah, dia boleh cover. Sebabkan itu kita boleh nampak dia boleh cover sampai ke laut sinilah. Manakala cuma KLIA ni sahaja dia boleh cover sehingga 400 km sebab dia punya function adalah untuk lapangan terbang. Jadi dia punya saiz antena dia lagi besar, jadi dia boleh cover lebih jarak yang lebih jauh lah daripada radar yang lain. Okay, so kalau tuan-tuan lihat, kita nampak ada banyak-banyak image radar. Image radar yang non-composite lah, kita panggil setiap satu yang ini kita panggil sebagai non-composite radar. So kita untuk memudahkan forecaster dan juga orang awam melihat apakah keadaan terkini di Malaysia, kita kompositkan. Kita kompositkan kepada satu Malaysia punya image lah. So kalau tuan-tuan lihat, ini adalah dia punya macam wing shape ni adalah dia punya jarak lah, jarak maksimum daripada radar. So dia boleh litupan keadaan cuaca, liputan awan yang sedang berlaku lah pada waktu kini lah. Pada yang ini saya ambil pada waktu 20 Mac 2025 baru saja yang lepas. Ini kita boleh tahulah keadaan kawasan hujan yang mana severe weather lah. Yang mana lebih banyak hujan berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Jadi forecaster di jabatan kami ni akan lihat, akan rujuk kepada composite radar image ni untuk mengeluarkan amaran cuaca terkini untuk diwawalkan kepada publik. Kita ambil contoh weather radar operation and technology. Untuk makluman apakah itu radar meteorologi. Radar sebenarnya singkatan adalah Radio Detecting and Ranging. RADAR. Radio Detecting and Ranging. So kalau kita lihat dia transmit electric energy into spectrum to search for the target. So kalau ada target dia akan transmit back to the antenna lah. So that's why kita boleh lihat lah berapa banyak energi to the radar dan kita boleh lihat sama ada dia punya objek tu sama ada raindrop ataupun ice, snow, bird, insect, terrain and building lah. Macam boleh reflect the energy will be received at the back of the radar. So walaupun radar ni boleh reflect semua benda ini, objek-objek ini, tapi kita ada satu kawalan kualiti lah di bahagian radar tu sendirilah untuk kita filter hanya hujan sahaja yang akan dipapalkan pada image radar lah. So selalunya meteorologis lah, kita forecaster akan interpret lah the signal to determine the weather precipitation or not lah. So kenapa radar itu very important lah in meteorologi. Kalau tuan-tuan lihat ini adalah kita panggil dia downburst lah, dalam bahasa meteorologinya adalah downburst. Downburst maksudnya hujan yang turun daripada awan ni lah. So kita boleh lihat daripada radar, kita boleh lihat lah wide point of view to the forecaster dan provide more details at smaller scale of the weather. Dan forecaster pun boleh tahu radar tu have to determine the movement, trend, variability and concentration of precipitation in the thunderstorm. Jadi kalau kita lihat di sini kita boleh tahulah propagation dia macam mana, apa dia punya development dia, sama ada dia akan intensify ataupun decay. So biasanya forecaster ni ada capability lah, provide early detection of severe thunderstorm that may bring storm damage wind, large hail, heavy rain and possibly tornadoes. Itu makluman ini adalah hujan batu yang berlaku di Bukit Jalil pada tahun 2016. Memang kita pun ada berlaku hujan batu juga di Malaysia.
Ini biasanya lah. Biasanya bila kita tengok ada image tu, kita biasanya basic ada question lah. Ataupun public pun ataupun forecaster pun sendiri what kind of echo, adakah echo ni ada precipitation ataupun tidak. How much do they have amount of precipitation and the structure of the echo. Kita thunderstorm ada development ni sendiri lah. Firstly kita ada developing and then maturing and then decaying. So kita nak tahulah structure of this echo using the radar image. And then why do the echo come out? So macam mana kita punya synoptic lah. Synoptic macam mana boleh berlakunya hujan di kawasan situ, the movement of the echo and when the echoes arrive at the point forecaster expect. So ini semua kita punya basic question lah of the radar echo, bergantung kepada pengalaman kita dan juga kita punya ilmu lah untuk tahu dia punya pergerakan dan juga development lah. Basically kita di Malaysia lah, kita biasanya menggunakan major meteorological phenomena observe lah. Contohnya kita pada waktu monsun, hujan monsun, biasanya kita akan menggunakan radar-radar, radar yang berlaku di pantai timur, dan juga kita menggunakan data PAC lah. PAC itu maksudnya precipitation accumulation lah. So tuan-puan boleh lihat di kawasan ini, kalau contohnya PAC one day, accumulation one day, satu hari, kita boleh lihat pada kawasan sini, kita boleh lihat pada sebelumnya 24 hari bulan sehingga 25 hari bulan pukul 12.40. Kita boleh lihat kawasan hujan kebanyakannya berlaku di pantai timur Johor ni lah. So daripada satu hari punya hujan kita boleh tahu, daripada radar ni lah, image kita boleh tahu dia punya kawasan mana yang mengalami hujan yang ekstrim lah. Selain perbandingan dengan data hujan observation, data rain gauge, kita pun daripada data radar pun kita boleh tahu dengan kawasan yang luas lah, termasuk sekali di bahagian pantai ni lah. Selain daripada itu, kita pun boleh tahu analisis, analisis hujan batu lah, analisis sama ada berlakunya hujan batu atau tidak lah. Tapi selalu kebanyakannya lah kes-kes kita ni kita dapat analisis selepas lah. Selepas macam ada orang report baru kita analisis lah. Kita tak dapat nak wawarkan secara awal lah sebab melibatkan analisis lah. Kita boleh tahu adanya dia punya high activity yang dengan dia punya awan hujan yang tinggi menyebabkan adanya hujan batu. Dan seterusnya kita boleh pun tengok sama ada berlakunya land spot atau water spot menggunakan data velocity. So data velocity ni kita ada dia punya signature pattern dia, sama ada divergent ataupun tektonik, sama ada dia berlaku ataupun tidak land spot lah. Daripada sini pun juga, daripada image badan ni kita pun boleh tahulah secara overview, low pressure system lah. Boleh lihat tuan-tuan boleh lihat dia punya ada circulation lah. Kita boleh lihat yang berlaku di Pening pada tahun 2017. Kita nampak ada circulation lah di bahagian Pening, menyebabkan ada banjir lah, banjir yang berlaku di Pulau Pinang atas sini. Dan seterusnya kita ada squall line lah. Squall line maksudnya ada berlaku daripada southwest monsoon. So kebanyakannya berlaku pada daripada dia lah Sumatera pergi masuk ke inland lah. So basically kita boleh lihat lah kalau kuat, angin yang kuat biasanya Sumatera ni akan masuk ke inland. Kalau tak berapa kuat dia akan static, akan dissipate dekat bahagian laut sinilah. Dan seterusnya adalah thunderstorm lah. Yang ini agak sukar untuk kita localize thunderstorm, agak sukar untuk kita nak predict. Tapi kita boleh menggunakan jugalah data velocity radar untuk lihat sama ada berlakunya seperti downburst ataupun divergence gitulah. Ini adalah produk-produk basic produk yang kita digunakan di Malaysia. Maaflah ini teknikal sedikit lah, tapi ini untuk makluman sebabkan kita mula-mula sebelum ni adalah single polarization radar. Biasanya single polarization radar kita menggunakan data reflectivity iaitu data dBZ sahaja. So, tapi sebabkan kita sudah upgrading kepada dual polarization product, ini yang penting sekali untuk kita pada waktu kini lah. Untuk makluman kita ada banyak basic produk lah, contohnya PPI, ada yang kita boleh lihat pada satu kawasan, satu elevation angle sahaja. Pada maximum product, adalah kita boleh lihat dia punya vertical structure lah.
sama ada dia punya berapa ketinggian awannya dan juga berapa intensity lah. Okay. Mula yang seterusnya adalah velocity. Kita boleh tahu dia punya signature pattern dia lah. Sama ada kita ada berlaku dia divergent ataupun downdraft ataupun convergent ataupun kita boleh panggil updraft. Okay. Selain daripada itu, kita boleh juga buat vertical cut di mana untuk satu horizontal 1D dimension kita tak nampak lah. Okay. Berapa dia punya ketinggian. Tapi bila menggunakan vertical cut, kita boleh lihat ketinggian juga dan juga berapa intensiti lah yang sedang berlaku di sesuatu kawasan yang kita pilih. Okay. Manakala untuk yang PAC ni adalah accumulation, kita boleh buat accumulation 1 hour ataupun 1 day lah. Depend untuk melihat sesuatu kawasan tu, okay, berapa banyak volume hujan yang berlaku lah di sesuatu kawasan. Okay, yang penting adalah dual polarization product ni lah. Okay, dual polarization product ni lebih tepat lah sebab dia must meet horizontal dan juga vertical. Jadi dia punya ketepatan bagi radar ni lebih tepat lah. Yang saya faham X-band radar pagu adalah dual polarization product. So banyak dia punya dia punya benefit lah, punya faedah. Di mana kalau kita gunakan ZDR ni biasanya kita gunakan untuk tahu the shape of the particle lah. Biasanya shape of particle kita nak tahu sama ada kawasan situ adanya hujan batu. Okay, biasanya hujan batu biasanya ZDR adalah kosong lah. Tidak menengah kosong. Kalau contohnya kalau ada negatif, basically adalah seperti biological lah, seperti binatang ataupun building lah. Okay. Manakala untuk KDP ni, kita nak tahu sama ada kawasan tu intensity hujan dia sama ada lebat ataupun tidak lah. Okay, basically, macam yellow ni, kuning ke atas ni, dia punya intensitinya adalah lebat. Kalau OHB ni adalah penting untuk kita tahu sama ada ianya kawasan hujan ni ada meteorological target ataupun non-meteorological target. Okay, kalau yang warna merah ni adalah biasanya adalah meteorological target. Ya, seperti hujan lah. Kalau yang warna biru ni kita anggapkan dia adalah non-meteorological target. Seperti building ataupun bukit-bukit ground clutter yang kita boleh capture. Dan juga kita boleh buat hydrometeor classification lah. Okay, sama ada kawasan sini adalah hujan ataupun biological ataupun non-classified. Selain daripada itu, kita pun ada wind shear product jugalah, wind shear alert yang mana kita bagi warning kepada pilot berkenaan shear yang berlaku di runway. Penting untuk di airport. Okey, saya ambil contohlah di mana kita tahu monsoon rainfall ni, hujan monsoon ni telah habis berlaku, sudah ditamatkan, kita sudah mula pada intermonsoon. Saya cuma bagi contoh pada yang lepas lah, di mana kita tahu Johor mengalami banjir yang teruk lah. Tapi bagaimanapun pihak Malaysia sudah mengeluarkan amaran awal. Amaran awal, amaran kuning, berhati-hati waspada. So, jadi kita lihat pihak Malaysia telah mengeluarkan, kadang-kadang kita boleh lihat kuning kepada jingga kepada merah tu semua kita bergantung kepada image radar lah. Dan seperti tuan-tuan lihat kat sini contohnya. Kita boleh lihat propagation lah. Kita menggunakan KP, KP menggunakan station radar rompin. Kita boleh lihat dia punya propagation daripada laut ke inland lah. Kita boleh lihat kawasan sini. Dalam masa sini, waktu yang ditetapkan pada pukul 10 sampai pukul 1 ni, kita lihat kawasan hujan yang mana yang lebih lebat lah. So, radar rompin ni boleh cover sehingga 300 km daripada stesen radar ni. So, dia memang boleh cover sehingga ke Johor ni lah. Pada pukul 9.30 ni memang banyak lah hujan yang sentiasa masuk ke bahagian Johor ni. Selain daripada itu, forecaster juga akan refer kepada precipitation accumulation iaitu PAC 1 hour lah. Kalau lihat PAC ni, accumulated rainfall, pada 1 hour ni kita lihat kawasan mana yang hujan. Yang dalam masa 1 jam ada beza lah. Dia punya perbezaan hujan yang berlaku di sesuatu kawasan. Yang ini contoh lain lah, di mana menggunakan KP, kita boleh lihat the propagation of rain echo from the sea to the land. Daripada itu, kita juga menggunakan KDP lah. Ini adalah KDP adalah produk dual polarization radar.
So daripada KDP ni kita boleh tahulah sama ada to confirm ada hujan lebat berlaku ataupun tidak, kita boleh menggunakan produk KDP. So kalau tengok pada radar activity ni, okay, dia memang nampak warna orange color ni memang lebat, okay, tapi kita confirmkan dia, kita boleh gunakan produk KDP. Sebab KDP dia fokus pada water content lah in the cloud. Okey, ini saya ambil contoh kepada yang berlakulah di Negeri Johor pada minggu lepas. Okay, ini conversion image pada 19 Disember 19 Mac, okay, 2025 yang lepas. Okay, kalau tuan-tuan melihat, okay, yang ini adalah satu hari, one day punya data lah. So kalau one day data kita boleh nampak kawasan di Perak dan juga Selangor mengalami hujan. Tapi di Barisan Johor pada 19 hari bulan tidak berapa nampak signifikan lah. Cuma ada signifikan di Sarawak ni lah dan juga di Sabah. Tapi kita terlihat pada 20 hari bulan, Mac 2025. Okay, nampak perbezaan ya, tuan-puan. Kalau lihat kat sini, okay, pada 20 Mac, okay, dalam perbezaan masa satu hari sahaja, kita boleh nampak kawasan Johor ni, okay, mengalami hujan, okay, yang lebat lah. Okay, kalau merah ni dekat almost 200 mm per hour. Sini, dan juga di kawasan Sarawak dan juga di perairan Sabah dan juga Sarawak sini lah. So daripada radar sendiri, kita boleh lihat dah kawasan mana yang betul-betul hujan lebat dalam masa one day, accumulated rainfall, dan juga kawasan mana yang betul-betul terlibat dengan bencana. Jadi kita bolehlah menggunakan data-data radar ni untuk tahu ataupun buat forecast lah sama ada nak teruskan warning ataupun tidak lah. Okay, selain pada itu kita pun ada localized heavy rainfall. Okay, localized heavy rainfall ni, okay, kita ini sebenarnya daripada satu kawasan tu kita susah untuk kita nak predict kawasan tu, tapi kita memang ada sentiasa mengeluarkan warning lah untuk ribut petir ni. Kalau tuan-puan lihat ni, ini adalah contoh-contoh analysis of heavy rainfall using radar activity lah. Radar activity adalah DBZ. Okay, kalau tuan-puan lihat, ini contoh image radar Kuala Gula. Kita boleh lihat kawasan mana yang hujan lebat. Okay. Dan juga KLIA, okay, di mana pada 15 Oktober 2024. Ini kalau tuan-puan ingat banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur kan. Okay, kita boleh lihat daripada image radar sendiri saya ini, kita nampak, okay, very high intense lah. Okay, dia punya water content sini lah. Okay, hujan yang berlaku di kawasan Kuala Lumpur. Okay, di Sandakan juga kita boleh lihat kawasan, okay, di perairan Sandakan dan juga di bahagian Sibu. Dan juga ini adalah contoh radar X-band Kuala Krai. Okay, kita boleh lihat dah kawasan-kawasan mana hujan lebat yang sedang berlaku di Kelantan. Okay, selain daripada itu kita buat analisis menggunakan Doppler velocity, di mana kita sama-sama biasanya kalau ada localized single cell thunderstorm ni, biasanya dia ada pattern sendiri lah. Pattern ni seperti divergent pattern di mana kita ada strong downdraft. Yang ini adalah contoh bagi yang pokok yang tombang lah. Okay, pokok tombang di mana kita boleh nampak ada strong downdraft. So maksudnya kat situ ada berlakunya lah downburst yang menyebabkan angin kencang yang sedang berlaku. Selain pada itu, kita juga kan gunakan user max product. Okay, max product ni kita tahu dia punya ni lah, detail structure of maximum activity value. Okay, mana dia punya ketinggian awan dia, sama ada dia semakin intensify ataupun tidak. Daripada max product ni kita boleh tahulah. Tapi kekurangan dia kita boleh tak tahu. Kalau banyak sangat image radar kat sini, kita tak apa-apa tahu sangatlah kawasan mana yang yang lebih intens lah. Dan seterusnya adalah analysis of heavy rainfall using cross section. Cross section ni adalah penting lah sebab kita nak tahu height, okay, dia punya ketinggian awan dia dan juga dia punya intensity dalam hujan, dalam awan hujan tu lah. Sebab kalau one dimensional lah, kita contohnya macam gini, kita tak tahu sebenarnya dalam awan hujan ni sebenarnya ada intensity yang lebih tinggi lah. Okay, contohnya seperti ada banyak hujan, contohnya ada hujan batu yang berlaku di kawasan itu. Dan seterusnya adalah yang ini saya kata yang penting untuk dual polarization product di mana kita menggunakan heavy rainfall occurrence using KDP product lah. Okay, biasanya KDP ni they show high intensity of water content in the cloud
Contohnya kalau basically kita nampak warna red color ni, biasanya dia high composition of water content in the cloud lah. Kita pun dah lihat contoh-contoh strong wind and heavy rain di Kuala Lumpur. Kita nampak memang ada lah dia punya indikator. Okay, moderate to heavy rain lah. Kalau dah sampai pada orange color, basically dia akan heavy rainfall lah sedang berlaku di kawasan lokasi tersebut. Okay, dan seterusnya kita juga selain menggunakan image radar sebagai kita punya pengeluaran amaran, kita juga menggunakan radar forecasting lah, iaitu seperti radar integrated narcotic system, kita panggil RAINS. Okay, di mana kita boleh nowcasting ni, maksud kita boleh forecast lah 3 hours ahead, okay, kawasan mana yang akan mengalami hujan lah. Kita menggunakan, ini adalah contoh image radar pada pukul 2.50. Dan kita boleh nowcasting, maksudnya boleh fokus 3 jam ke hadapan kawasan mana yang akan intensify ataupun dia punya pergerakan dia lah. Okay, kita boleh lihat contohnya ini semakin intensify. Dan juga di web kita yang ini ada di web Malaysia. Okay, sama juga dengan nowcasting sini. Okay, kita pun ada kita punya fokus lah. Okay. Dan juga untuk makluman kita pun menggunakan smart weather lah, di smart weather ni hanya untuk dalaman sajalah, untuk forecaster saja, di mana kita nak boleh tahulah kawasan-kawasan ni kita boleh display value kat kawasan itu berapa milimeter per hour. Okay, contohnya di nombor 3 ni adalah 79.44 milimeter per hour. Kita pun boleh zoom in dan zoom out di kawasan untuk kita issue warning untuk ribut petir. Dan sini adalah contoh bagi kita boleh menggunakan forecast saya ni khas untuk internet saja, kita boleh forecast 30 minit for each weather radar lah. So kita boleh lihat kawasan mana yang akan mengalami hujan pada 30 minit akan datang lah. Menggunakan contoh ni adalah menggunakan radar KLIA. Kita tahu propagation ni lah, propagation dia akan ke mana, atau mana decay, pada apa ni, mari dia makin develop ataupun kita makan decay lah. Okay, saya rasa saya dah habis ke conclusion lah. Okay, di mana untuk makluman tuan-puan, okay, doktor dan tuan-puan sekalian, kita memfokuskan di map Malaysia ni, kita menggunakan radar sistem lah untuk monitor weather pattern dan provide early warning for heavy rainfall and storm. Fokuskan juga monitor every precipitation, comparing radar image with other observation data like LBS and RUPI dan juga satellite image. Dan kita juga menggunakan dual polarization radar lah for more detailed analysis of sejauh weather dan juga non-theoretical echo. Tapi kadang-kadang kita pun ada satu limitation lah, kita banyak ada limitation, kadang-kadang kita punya radar terpaksa close lah untuk maintenance. Jadi kita sarankan kepada forecaster untuk refer to radar yang berhampiran lah untuk monitor the weather. Okey, itu je lah daripada pembentangan daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Faziana. Satu pembentangan yang bagi saya sangat beneficial, especially untuk Malaysia punya situations. To be honest, sebab saya pun memang belajar pasal ni tetapi bukanlah dalam skop Malaysia. So bila dapat pembentangan macam ni sangat memberi manfaat lah. Okey, kejap saya tengok dulu kalau ada soalan saya boleh utarakan di sini. Atau ada sesiapa yang nak bertanyakan soalan boleh turn on the speaker and then boleh cakap. Okey, satu soalan daripada Dr. Syuib. Berapa banyak radar yang terdapat di Malaysia in total? Okey. Radar di Malaysia kita ada 19 radar lah. Di mana 12 radar adalah S-band radar. 4 radar adalah C-band radar. Manakala 3 radar adalah X-band radar. Okey, saya extend sikit soalan ni Doktor sebab saya pun kebetulan nak tanya juga. Untuk yang S-Pol tu, dia praktis di mana Dia running, dia operation dia di mana Yang S-Pol, S-dual pol. X-dual pol. X Single. S tapi dua pol. Ada kan? Tak silap saya tadi. Ada. Kita kita kebanyakan di semenanjung Malaysia lah kita S-band radar. S tu di semenanjung lah. Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak lah. Okay, kalau lihat S-band ni yang ini, yang warna blue color ni. Kota Baru, Marang, Kuantan, Rompin, KLIA, TDR, Subang, Kuala Gula, Sibu, Miri dan Tawau. Okay, ada C-band, C-band Kuching, Bintulu, Kota Kinabalu dan juga Sandakan.
Maknanya yang F2 pol ni berapa pula dia punya resolutions in term of data dia? Resolution dia dalam 750 meter. 750 meter. Okey. Okey, saya beralih kepada next question daripada Dr. Fitri. Saya rasa apa justifikasi radar diletakkan di tempat-tempat tertentu? Contoh kenapa letak kat Kota Baru macam tu. Okey, untuk makluman kalau contohnya di Kota Baru ni kita nak lihat di kawasan utara ni lah. Okey, kawasan utara maksudnya di sebelah Thailand ni kan. Kita pun tak ada radar di Thailand. Kita nak tahu contohnya kalau ada hujan yang masuk daripada Thailand ni lah. Okay, Thailand, contoh kalau kita boleh tahu, kita boleh tahulah dia punya propagation dia lah, motion dia macam mana kan. Okay, lagi satu kalau contohnya di Kuala Kerai, Kemen Highland dan juga Temerloh ni X-band radar. Okay, X-band radar kita tahu dia punya coverage kecil, jadi kita nak letak kat sini sebab kita nak elak pada blind spot. Kalau untuk tuan-tuan doktor semua untuk maklum, kita ada banjaran titik wangsa sini. Bahagian titik wangsa ni selalunya kita punya radar ni tak boleh nak capture di bahagian bahagian titik wangsa. Okay, kalau bahagian titik wangsa ni dia punya development, kita panggil orographic rainfall pattern lah. Dia punya kesan orografi ni mempengaruhi untuk berlakunya kawasan hujan yang berlaku di bahagian titik wangsa. That's why kita kena ada radar lah yang boleh cover di bahagian titik wangsa ni supaya kita tahu development pembentukan awan hujan yang berlaku di bahagian titik wangsa sama ada dia pergi ke utara ke selatan ke. Itulah sebab tu kita letak radar-radar yang untuk mengelakkan berlakunya blind spot dan juga untuk cover sehingga ke pantai lah. Faham. So kalau macam X-band yang di 3 tempat ni pun berapa meter per mesh untuk saat ni? Untuk dia punya data resolution dia? Kita pun very very high resolution lah, dalam 500 meter je. Dia lebih kurang lah sebab kalau macam lebih kurang lah. Kalau macam di Pagoh pun lebih kurang 100 meter mesh. Sebab X-band dia lebih tepat lah untuk localized kan. Betul lebih kurang. Okay, I move to untuk soalan yang ketiga daripada Encik Kamarul Adha. Okay, soalan dia saya rasa will slide be provided after the session? Adakah slide ini dikongsikan? Okay. Nanti saya akan feedback balik sebab saya akan tanya dulu tuan punya badan. Okay. Alright. And then the second question daripada Encik Kamarul Adha adalah the data is represented in what format? Is it in tabular? If so, I can use each column as a feature and train a machine learning model for forecasting. So basically dia nak apply this kind of data radar ni ke dalam machine learning model. Tapi dia nak tahu dululah kind of format yang offered by Map Malaysia. Okay, di Map Malaysia ni kita menggunakan raw data lah. Okay, raw data. Maksudnya data mentah daripada semua radar ni kita semua simpan dalam rainbow format. Rainbow format. So dalam rainbow format ni semua ada data, semualah DBZ, ada dia punya KDP, PIDP, semua data 2 pol lah. Untuk yang 2 pol punya radar lah. Kalau yang single pol ada semua ada DBZ sajalah. So kita boleh menggunakan data-data ni untuk kita buat forecast for AI. Kita tahu sekarang ni AI pun dah makin popular lah. That's why sebenarnya salah satu tujuan webinar ni adalah nak bagi pendedahan pada semua orang. Data radar ni is not limited actually. Dia boleh diguna pakai untuk dengan lebih lanjut lagi. Okay, Dr. Fitri, bolehkah saya conclude yang semua kawasan di Malaysia boleh dicapai dengan radar atau masih ada kawasan yang masih not in coverage? Okay, untuk makluman, sebelum ni kita memang mengalami blind spot tu lah. Okay, jadi Map Malaysia telah upgrading, maksudnya telah tambah stesen. Okay, untuk makluman yang stesen baru adalah Marang, Rompin, Kuala Gula, Sibu dan Tawau. So dengan adanya ke-5 stesen yang baru ni, kita boleh katakan semua radar ini telah meliputi semua kawasan. Faham. Jadi maknanya yang 5 baru ni menggunakan S2 pol lah, 2 pol lah. So dia coverage S2 pol untuk kita mengatasi isu blind spot tu tadi lah.
Okay, from Dr. Hairun Aisyah, dia tanya fokus rainfall from X-band radar se-hour berapa lama tempoh masa? Kalau fokus kalau kita tengok pada slide yang sebelum ni, kita boleh fokus pada 3 hours lah. 3 jam sebelum berlaku lah. Kalau nak 3 menggunakan, jam. tapi kita masukkan elemen NWP situ. Numerical weather prediction. So kita campur kita blend radar dan juga nowcasting punya wind. So that's why kita boleh fokus sehingga 3 jam lah untuk nowcasting. So yang ada di Map Malaysia sekarang based on the protocol that you've mentioned just now lah. Ya, betul. Yes. Betul kan? Okay. Dr. Faziana, boleh tak share the raw data format macam mana? Adakah contoh raw data format? Encik Kamarul Adha bertanya. Kat sini tak ada, saya tak ada pula. Okey, tak Tapi ada. kalau apa-apa masalah ataupun nak pertanyaan boleh kontak lah Map Malaysia lah, kontak saya untuk berkenaan data lah. Okey. Pun ada laman web My Map Data. So kat situ semua ada lah kalau kita nak apply data ke, kat situ pun ada lah. Tapi yang IMAT tu boleh buka ke? Saya try buka IMAT tu tadi sebenarnya, tapi IMAT sebenarnya tak boleh buka dia public ke tak? Dia bukan public. Oh, patutlah. Oh, dia internal lah. Ada internal. Tapi kita boleh untuk public, kita boleh boleh buka laman web laman bencana. Nampak tak skrin saya sini? Nampak. Laman bencana.met.gov.my. Okay, di mana kat sini semua ada kita punya ni lah radar. Contohnya radar kita boleh tahulah pada current punya situasi lah. Kalau kita pun ada Map Malaysia punya website, kita boleh tahu. Tapi kat sini lebih details lah, kita boleh tahu radar punya. Kalau lebih fokus untuk Kuala Lumpur, kita boleh KLIA, KP 210. Okay. So boleh nampak lah, okay, hujan ni sedang berlaku di kawasan mana. Okay, Negeri Sembilan, okay, ni senang. Kawasan sini. Apa URL tadi, Doktor? Bencana.met.gov.my. Bencana.met.gov.my. Okay, boleh explore nanti. Okay, tak apa. Sebenarnya banyak jugalah persoalan dalam fikiran saya, tapi tak apa. Okay, next question adalah daripada Encik Hidayat. Salam Doktor, saya ingin bertanya mengenai kos untuk selanggaran radar-radar tersebut dan cabaran untuk pastikan radar berfungsi dengan baik. Contoh macam tadi ada tutup kan. So intervensi dia pakai situasi dia macam mana. Okey ya. Sebenarnya untuk radar cuaca ni kan, yang penting adalah penyelenggaraan dia. Setiap kita makluman, kita di Map Malaysia ni kita amalkan setiap sukuan kita menjalankan penyelenggaraan. Okey, maintenance lah. Okey, maksudnya kalau maintenance ni setiap kali kita ada maintenance quarterly dan juga maintenance yearly dengan expert. So untuk maintenance yearly dengan expert ni kita pastikan radar kita berfungsi dengan baik lah, sebab kita nak tahu antena dia punya transmitter dia. Kita banyak ada komponen-komponen radar tu lah. So memang agak tinggi lah juga dia punya kos penyelenggaraan. Contohnya saya bagi contoh kalau untuk radar-radar yang lama, maknanya untuk dalam 1 juta setahun jugalah untuk 8 radar ke 10 radar gitulah. So maintenance memang penting untuk radar. So untuk pastikan operasi radar tu berjalan dengan lancar, sebab radar ni dia berfungsi, dia berjalan setiap masa lah. Dan berfungsi azimut dia 360 degree. Maksudnya antena berfungsi 360 degree kan. Jadi memang setiap masa dia berjalan, dia ada banyak elevation angle. So memang antena dia dan juga transmitter dan juga komponen-komponen lain lah amat penting untuk memastikan operasi radar ni sentiasa berjalan dengan baik lah. Okey. Cuma satu soalan saya yang berkaitan dengan bencana lah. Okey, apakah sepanjang doktor menguruskan benda ni kan, apakah cabaran utama dalam mengintegrasikan data radar ke dalam sistem pengurusan bencana di Malaysia dan bagaimana ia boleh diatasi? Okey, kalau kita lihatlah cabaran utama kat sini, kita tahu infrastruktur lah dan juga penyelarasan antara agensi yang terlibat. Di mana kalau macam infrastruktur tu mungkin kita Map Malaysia dah bagi warning, tapi
kadang-kadang contohnya di pedalaman lah, kita ada apps My Cuaca, kita ada telefon kan, kita boleh lihat daripada image radar tu, kawasan mana yang akan hujan kan. Jadi mungkin di public, orang awam tidak tahu sebenarnya kita boleh lihat waktu terkini lah, terapan terkini yang berlaku menggunakan image radar, di mana kita boleh akses melalui laman web Map Malaysia dan juga app My Cuaca. So biasanya kalau kita lihat data radar ni, dia boleh digunakan untuk analisis risiko bencana lah. Di mana kita lihat tadi, saya tunjuk tadi di mana kita boleh lihat precipitation accumulation, perbezaan one day daripada 19 hari bulan hingga 20 hari bulan. Okay, dapat perbezaan. Okay, 19 dan juga 20 hari bulan tu terdapat perbezaan intensiti hujan yang berlaku di negeri Johor. So kat situ kita boleh lihat betapa pentingnya data radar ni untuk kita penyampaian data radar ni kepada agensi yang terlibat dalam bencana supaya boleh bertindak lebih awal lah. Di mana kita untuk maklumat kita pun menggunakan image radar ni untuk upgrading, menaik taraf warning lah, contohnya daripada kuning kepada jingga kepada merah. Itu depend on the image radar lah. So that's why coordination between agensi dan juga kita tahu kalau contohnya ada berlakunya bencana ataupun tu, kita boleh pihak atasan ataupun pihak agensi penyelamat boleh lihat image radar ni sebagai satu sumber untuk melakukan simulasi penyelamatan lah. Okey, macam mana pula macam kalau Map Malaysia kan you all ada banyak radar, lebih kurang 19 tak silap saya tadi. So bagaimana data yang you all simpan tu? Adakah memang setiap satu stesen radar dia ada unit sistem dia sendiri untuk disimpan dan diproses, atau dia ada center dia untuk collect all the data and process and analyze and so on? Okey, setiap satu site tu, kita data tu dia transfer lah ke headquarters. Di headquarters kita ada satu storage server lah. Storage server ni kita akan simpan data-data semua tu dalam storage server tu di headquarters lah. Maknanya dekat locations tu tak ada collections of data lah, cuma dah ambil, dia transfer terus kepada center macam tu kan? Dia processing je, dia proses dekat site tu, dia hanya proses data and then dia transfer to headquarters. So headquarters akan simpan lah, akan buat processing produk dan juga akan simpan kepada storage lah. Berapa lama data yang disimpan tu, yang sebelum tu dia reuse balik? Yang dahulu, kita kan dahulu IRIS format tu, kita dalam 2010 hingga 2012 gitulah. Yang data-data yang lama kita dah demolish kita tak tahulah kawasan mana yang tu, tapi kita untuk makluman kita punya storage ni kita simpan data start daripada 2012 satu upload lah sampai sekarang lah kita simpan. Faham. Okey, satu soalan daripada Dr. Rashidi. Dia tanya kos 1 million per radar or multiple unit? Yang maintenance tadi. Maintenance tadi tu 10 radar. 10 lah untuk the whole radar. Tapi untuk radar lama lah, radar baharu sebab dia masih warranty banyak lagi kan, dia punya waveguide tu ada 2. Jadi banyak lah dia punya. Faham. Okey. Sikit lagi lah maintenance dia. Okey, satu lagi soalan daripada Dr. Syuib. Map Malaysia sharing data dengan negara-negara ASEAN lain tak? Contoh macam Indonesia ke Singapura? Kita sekarang ni kita share image sahaja. Image daripada website Map Malaysia, dia grab hanya image sahaja. Kita tak ada share data mentah lah. Faham. Okey. Alright. Saya rasa petang ni dipenuhi dengan soalan yang bermacam-macam. Terus terang saya cakap webinar kali ni memang memberi pengalaman yang baru, okey, dan maklumat serta pengajaran yang baru kepada kita semua di sini. Okey, saya rasa saya terpaksa menghentikan dulu sesi soal jawab. Sekiranya ada soalan, boleh ajukan soalan kepada DPPC dan saya akan forwardkan kepada Dr. Faziana untuk beliau menjawab. Okey, saya juga ingin mengambil kesempatan di sini sebenarnya selaku ahli associate member DPPC, kami juga menyokong sebarang usaha penyelidikan dan kolaborasi dalam penggunaan data radar bagi pengurusan bencana, terutamanya melalui data radar yang berada di S-band
yang berada di UTM Pagoh lah. Okey, sebab UTM dah memang ada satu. Jadi insya-Allah mungkin akan ada usaha sama antara Map Malaysia dengan UTM Pagoh untuk mengintegrasikan sistem mereka, sebab the nearest one sebab Espol the nearest ada di Rompin kan. So saya rasa data tu boleh diguna pakai together lah. Okey, untuk pengurusan bencana yang akan datang. Alright, daripada saya dengan itu daripada saya terima kasih banyak-banyak dan atas kesudian Dr. Farzana memberi pembentangan yang sangat baik pada hari ini, sangat bermakna, dan saya kembalikan sesi ini kepada Dr. Fitri selaku MC pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Dr. Noradillah atas sudi untuk moderate kita punya event pada petang ini, dan terima kasih yang tidak terhingga pihak DPPC ulurkan kepada Dr. Fauziana Ahmad daripada Jabatan Med Malaysia atas perkongsian yang sangat bermakna pada petang ini. Rasanya kita semua setuju bahawa pembelian alat-alat, barang-barang dengan menggunakan aset dana daripada kerajaan Malaysia seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk pelbagai pihak bagi kita meringankan ataupun merendahkan kos disaster yang berlaku di Malaysia, insya-Allah. Jadi kerjasama bagi mereka yang berminat untuk joint venture project bersama dengan DPPC dan juga bersama dengan Map Malaysia, jangan segan silu. InsyaAllah kami berlapang dada untuk kita bersama-sama menggunakan alat ataupun data yang sedia ada untuk kebaikan kita bersama dan juga kebaikan masyarakat secara umumnya lah. Jadi sebelum kita selesai pada petang ni, izinkan pihak DPPC untuk mengambil gambar bagi kesemua untuk rekod kami. Jadi mohon izin bagi siapa yang sudi untuk membuka kamera lah untuk melihat wajah-wajah yang berpuasa pada hari ini. Silakan untuk kita ni. Mohon siapa yang free boleh open video untuk kita sesi bergambar sementara. Mohon jasa baik Islah untuk ambilkan gambar. Sekejap ya. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Dengan itu berakhirlah majlis kita pada petang ini. InsyaAllah semua kita berjumpa lagi pada sesi webinar yang akan datang. Terima kasih kepada penceramah kita, moderator kita juga, dan kepada semua hadirin yang hadir. Okey, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa juga, dan selamat menyambut hari raya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat hari raya semua.